Okey guys, selamat petang semua sama dengan Asyik FM sudah pastinya. Okey, saya Zizi. Sekarang kami berada di kampung orang asli Tebul di daerah Pulau Terau, Pahang. Jadi kita hari ini kita bersama dengan salah seorang jugalah ya, pengusaha campsite ya. Jahut campsite bang ya, betul ya. Jahut campsite. Jadi kita dah nampak sebelum ni sebenarnya, kita dah nampak di media sosial ya mengenai Jahut campsite ni. Tapi hari ini kita berpeluang untuk bersama pemilik yang orang kata mengusahakan kawasan Jahut campsite ini di Kuala Kerau ni. Okey, jom bang, kita mungkin abang boleh perkenalkan diri bang untuk sebelum ini pertama. Boleh. Saya nama saya Osman Rahman. Kalau sini dia orang panggil Mata lah. Okey, saya berasal pada kampung Pasu sebelah dan berkahwin kat sini lah pada tahun 2013. Jadi bang, orang kata macam mana sebenarnya timbul ilham abang nak menjadi mengusahakanlah Jahut campsite ni? Macam mana sebenarnya bang? Okey, pada mulanya saya minat dalam bidang guiding. Guide lah, buat guide ni. Okey. Lepas tu bila dah tu saya timbul pula minat untuk macam sebab saya dah nampak tempat-tempat yang menarik kan. Kampung-kampung kita ramai banyak yang tempat-tempat menarik. Okey. So dari situ saya timbul minat lah untuk buka campsite semua selain pada buat guiding lah. Dan saya juga minat macam bila saya tengok kat luar, dia satu campsite tu ada package tau. Di situ pun saya minat saya makin menebal, makin bertambah untuk buka campsite ni. Dia yang penting minat lah. Kalau kita dah minat, dari segi apa cara pun kita kena buat jugalah. Okey, bila abang mungkin start mungkin membersihkan kawasan ni ke mulakan tahun bila, kalau boleh ingat lah tahun bila abang? Okey, kami bersih atau buka kawasan Jahut campsite ni pada tahun 2002, pertengahan 2022. 2022. Oh, 2022. 2022. Okey. Okey, tapi sebelum tu kami dah buka dah kami dah ada campsite lain. Okey. Apa? Campsite Batu Gajah. Batu Gajah? Di sebelah sana lah. Tu sekarang kurang aktif sebabnya tak dijaga lah. Tak dijaga. Tapi kami akan cuba aktifkan semula lah. Ini yang kali keberapa abang buka campsite? Kalau sana dah buka di Batu Gajah. Ini yang keberapa campsite? Sini yang kedua. Yang kedua lah. Okey. Jadi orang kata sudah pasti banyak cabaran bang ya. Betul. Saya rasa mana-mana pun kalau kita nak cuba mengubah nasib hidup nak menjadi seorang pengusaha, mesti ada cabaran-cabaran bang. Mungkin abang boleh kongsikan mungkin apa cabaran bang mula-mula nak abang nak usahakan Jahut campsite? Cabaran yang paling besar bagi saya adalah modal. Kita minat dah ada dah. Modal kita tak ada. So kita nak majukan sesuatu kawasan ni kena slow lah. Kalau ada modal sikit tu kita rolling gitulah untuk dapat modal untuk majukan sesuatu tempat. Okey, jadi bang setakat ni abang dah buka ni. Saya tengok memang cantik lah tempat ni ya, bersih ya. Dan okey, jadi pelancong bang, boleh dikatakan daripada mana yang datang ke sini? Kebanyakan pelancong dari dalam negara lah. Dalam negara. Yang luar negara pun ada tapi jarang lah. Setakat ni jarang lagi ya. Okey, jadi saya perhatikan rumah ada satu. Okey, jadi apa lagi mungkin ni abang mungkin nak tambahkan lagi di campsite ni, lebih menarik, lebih banyak pelancong datang mungkin di campsite abang. Okey, hasrat saya lah selain pada satu pondok tu, kami dengan saya punya partner nak tambah pondok ala-ala dewan. Lepas tu toilet kita tambah. Satu lagi kita buat tempat permainan. Contoh permainan kita menyumpit dengan plastik tin lah. Untuk pelancong-pelancong semualah. Okey. Abang ada dapat ilham tak bang? Sebabnya kita macam orang asli sekarang lah, sebagai kita tahu ya. Kita dapatkan ada homestay ya, yang berada dalam negara kita lah ya. Jadi mungkin abang ada tak orang kata tengok homestay lain untuk ambil sebagai ilham
untuk dibawa di tempat abang? Ada. Macam tahun lepas saya pernah pergi ke apa Temuan Homestay di Negeri Sembilan. Di situ kami tidur situ. Lepas tu saya dapat ilham yang macam aktiviti tadilah, aktiviti team building apa benda semua. Lepas tu dari segi sebab tempat tu saya cerita betul lah, memang sungai tak ada tapi dia boleh hidup. Boleh hidup tanpa Boleh hidup sungai? tanpa sungai. Walaupun biasa orang kata nak pergi nak nampak sungai, nak mandi kan. Dalam tu ada punya campsite tu, ada kebun getah lah. Dalam kebun getah saja Pun ramai orang datang? pun ramai orang datang. Orang luar negara ada benda semua. So saya dapat ilham dari sana. Saya akan buat kat sini lah. Contoh macam tadi tempat permainan tu. Sana pasir pun tak ada, tapi dia angkut pasir, dia buat untuk mainan budak-budak pasir. Mana idea sendiri bang ya? Idea sendiri. Itu mungkin antara satu ilham abang nak cuba bawakan di campsite Jahut ni ya. Juga bang, kalau boleh saya tanya, macam mana bang orang kata sudut modal abang kata tadi tak banyak. Tak banyak. Jadi mungkin macam mana bang cara dia? Abang ada memohon ke agensi atau mana-mana untuk mungkin dapat bantuan kewangan? Setakat ni kami mohon juga ke Jakua lah. Tapi mohon pun tak secara formal lah. Dia macam surat macam tu je lah. Maksudnya tak secara formal tu tak ni lah, tak ada kertas kerja semua. Kami cuba buat dia kertas kerja tapi belum siap lagi. Belum siap lagi. Kami mohon ke Jakua, lepas tu ke YB setempat lah. Setempat lah. Abang buat campsite ni orang kata ialah cabaran kita dah tanya tadi kan. Cuma ada tak orang-orang yang mungkin tak bersetuju abang buka sini ke atau macam mana ke abang mendapat sokongan daripada masyarakat kampung di sini? Pada mula kami buka tu memang ramai yang tak berapa nak setuju lah. Tapi bila dah Berapa abang tak setuju? dia orang cakap satu je yang buatkan dia orang tak setuju. Bila dah orang luar ramai masuk, maknanya masyarakat kita akan rosak lah. Itu bagi saya mentaliti yang agak kurang lah. Mana kalau nak baik nak jahat tu atas diri sendiri. Betul. Jika anda buat jahat, anda boleh kena tindakan lah. Anda buat baik itu keputusan anda. Melangkah bang ya. Abang rasa sebagai orang asli, pendidikan sudah utama. Ekonomi. Saya rasa abang lebih utamakan sekarang ekonomi lah. Abang rasa orang kata dulu pendidikan sekarang ekonomi. Abang nampak ekonomi apa yang berada di kampung abang ni bang? Yang abang cerita tadi ada tanam, kata saya dikongsikan abang tadi ada yang menanam timun. Mungkin orang lain yang tidak bagus dalam pendidikan lah, mungkin boleh buat usaha kami lain. Malang abang usaha lain masuk usaha, mungkin dia ambil vocational ke, belajar jadi foreman ke, kemahiran atau bercocok tanam ke, benda apa, jual hasil buah ke. Kalau dulu orang asli mungkin orang kata cari hasil dalam hutan, jual buah dan rotan bagai. Mungkin sekarang dia orang boleh bertanam. Betul. Okey, bagi saya lah, kita nak tambah pendapatan ni di pelbagai corak lah, pelbagai bentuk. Kita tak mengharapkan kalau macam ni kita tanam sawit apa benda, lepas tu getah kan. So banyak lagi sebenarnya cara tu. Macam contoh Tok Pat Rizal di Kampung Pian lah. Dia buka ladang untuk tanam timun. Kritikasi lah. Dia punya tu pun berjalan baik, okey. Lepas tu selain pada tu, rasa-rasa dalam bidang pertanian, dalam peternakan pun boleh. Peternakan boleh? Boleh. Contoh buat ayam telur ke apa benda, boleh. Boleh. Betul? Ayam telur? Dia ada satu tempat yang boleh diusahakan oleh orang kampung. Ayam telur. Okey, itu salah satu juga. Abang kita berkongsi salah satu benda yang menarik lah. Kita perhatikan mengenai orang kata, pendidikan sudah pasti. Itu Sudah memang pasti, jadi yang pertama. Tapi dari segi sudut ekonomi untuk masyarakat orang asli. Selain mereka bergantung kepada hasil getah bang ya. Dulu orang asli mungkin getah tu memang benda biasa. Saya sendiri pun daripada kecil, mak bapak saya pun menanam getah.
Jadi mungkin sekarang dah kerja dah lain. Betul. Tak lagi orang kata menurun kerja ibu dan ayah kita yang lama lah. Maksud tidaklah memelang rendah mereka, tidak. Tidak. Tapi kerja tu kita kena ubah. Maknanya sekarang abang dah, dulu mungkin abang kita, sekarang abang dah tanam sawit. Hasil sawit bang, kalau sini agak-agak abang boleh dapat berapa kan? Kalau sudut pendapatan, selain saya belum tanya lagi tentang pendapatan abang buat campsite, tapi untuk di kebun saja. Biar orang nampak abang tidak buat satu, abang buat banyak benda untuk cari duit, cari pendapatan. Hasil sawit pun rasa boleh lah, macam setan kadang-kadang sebab sini harga turun naik kan. Ya, betul. Okey, untuk masa sekarang 800 lebih lah setan. 800 lebih setan. Tolak lori apa semua dalam 600 ada dalam tangan. Ada. Dalam tangan. 600 abang Nurul Getah juga. Saya Nurul. Nurul Getah tengok. Maknanya abang dia sawit buat, getah buat, pendapatan bang ya. Lepas tu campsite. Jadi orang kita sebenarnya memang banyak peluang. Kalau betul abang tengok orang asli banyak peluang tak bang? Banyak. Sebenarnya. Sangat banyak peluang. Tertutup. Macam mana pandangan abang? Pandangan saya kalau peluang untuk meningkatkan ekonomi ni memang terbuka lah. Terbuka. Betul, pandangan abang terbuka. Dan di mana silapnya? Pak masyarakat orang kita. Adakah kesilapan anda itu? Mungkinlah seperti diri kita sendiri. Macam abang ni saya tengok dia dah satu minda yang berbeza. Apapun bang, yang terakhir saya yang tanya ke abang. Apa harapan abang terutama sekali untuk campsite abang ataupun ekonomi masyarakat orang asli yang boleh dibantu? Orang kita kena keluar daripada kemumpung tersebut. Kemiskinan. Dia tak miskin sekarang, dah setengah. Tapi kalau boleh kita nak lebih berjaya. Pandangan abang. Okey, pandangan saya, harapan saya lah. Okey, untuk campsite ni akan lebih maju dan ramailah yang kenal dan yang datang lah untuk campsite. Dan kepada masyarakat kita juga, dari segi sudut ekonominya, kegiatan ekonomi memang meluas. So, kita tak payahlah mengharapkan macam dulu hasil hutan kan. Rotan, dama. Betul? Saya rasa contoh macam buat pelancongan pun okey juga, banyak. Okay juga, peluang banyak. Dan kalau boleh, saya serulah kepada belia-belia orang asli, terutamanya orang asli Johor, untuk join lah guiding, untuk buat guide, buatlah lesen guide. Sebab dia bila dah ada lesen guide, dia peluang tu tak adalah kuncup je ni tau. Dia akan lagi luas. Lesen guide macam mana? Mohon bang. Lesen guide dia setiap tahun ada. Ada kota dia mohon kat pilihan. Pilihan? Okay. Abang dah ada? Saya dah ada green base lah setakat ni. Dia dah ada lesen ni. Jadi guide mengenai lesen. Berapa lama bang tempoh nak buat? Ambil kursus 17 hari. 2 hari? 7 hari kursus. Itu boleh dapat? Boleh dapat. Ada yang gagal bang? Setakat ni orang kita tak ada. Ada yang gagal lah. Semua dulu. Maknanya pilihan membantu. Ya. Okey. Itu dia guys. Jadi orang kata dapat borang abang hari ni. Terima kasih kita ucapkan sudi bersama kami. Dan saya sendiri pun pertama kali sampai ke campsite Johor ni. Saya happy, saya gembira. Apa yang saya nampak kat sini, jika modalnya cukup mungkin dengan azam daripada kita abang kita ni. Okey. Jadi mungkin campsite ni boleh berjaya. Dan kita mendoakan. Sekiranya nanti mana tahu saya datang lagi, mungkin 3 ke 4 tahun bang ya. Campsite Johor sudah pun indah. Dan tengok abang sudah berjaya. Dan bukan seorang abang sekarang berjaya. Kawan-kawan kita di sepanjang jalan yang kami lalui ini, Kampung Terbol, Kampung Pian, Kampung Pasu, Kampung Penderas, atau ada lagi kampung-kampung yang dalam ni, juga dapat mengubah nasib mereka dari sudut ekonomi. Betul. Dan kita nampak, kita senyum bila nampak. Kita bangga menampak orang kita, salah satu 18 suku masyarakat orang kita berjaya, dan kita boleh, kita nak masyarakat kita yang lain juga berjaya naknya. Saya rasa itu setakat saja bang. Terima kasih dapat meluangkan masa dengan kami. Kami curi masa sama abang, minta maaf. Kami datang ke sini. Okey, jadi itu saja saya rasa pada rakan kita. Jangan lupa, jika anda ada kelapangan, jika anda ingin berehat, menghilangkan segala tekanan, boleh anda datang di campsite Johor. Jadi support abang kita, support masyarakat kita.